Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alisha Hazira binti Azrul Saini, anak jati Kampung Kandang dan bersekolah di SK Bendahara Seri Maharaja atau lebih dikenali Bismart dengan kod MBA 2005. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya ingin membicarakan sebuah buku yang sangat istimewa iaitu Kampung Kita Mukim Kandang Melaka, Nadi Warisan Bendahara Seri Maharaja. Hadirin sekalian, buku ini bukan sekadar catatan sejarah biasa tetapi merupakan sebuah khazanah ilmu yang mengangkat nilai warisan jati diri dan kebanggaan masyarakat setempat. Melalui buku ini, penulis membawa kita menelusuri sejarah Kampung Kandang, sebuah kawasan yang kaya dengan nilai tradisi serta mempunyai kaitan rapat dengan institusi Bendahara Seri Maharaja yang suatu ketika dahulu memainkan peranan penting dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Buku ini berjaya diterbitkan pada tahun 2026 dengan kerjasama antara Jawatan Kuasa Penduduk Kampung Kandang Melaka. Buku ini mengandungi 8 bab utama yang banyak memaparkan sejarah penubuhan Kampung Kandang sehinggalah pembangunan kampung yang hebat. Buku ini mengandungi 386 muka surat dan diterbitkan oleh Bunda Nur Sendirian Berhad. Apa yang menarik? Buku ini disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah difahami tetapi syarat dengan maklumat yang berharga. Pembaca didedahkan dengan asal-usul kampung, perkembangan sosio-ekonomi penduduk serta keunikan budaya yang masih diamalkan hingga ke hari ini. Penulis juga menggunakan pendekatan penceritaan yang tersusun dan berfakta, menjadikan pembacaan lebih menarik serta mudah dihayati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Kawan-kawan nak tahu tak, pada zaman dahulu, kampung ini merupakan sebuah peternakan diraja paling besar. Haiwan yang dipelihara ialah kuda, lembu, kerbau dan sebagainya. Itulah nama kampung ini ialah Kampung Kandang. Hadirin yang dihormati, antara pengajaran utama daripada buku ini ialah kepentingan menghargai warisan dan sejarah. Kita belajar bahawa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu tetapi merupakan asas pembentukan identiti sesuatu masyarakat. Tanpa pengetahuan tentang asal-usul kita akan kehilangan arah dalam menghadapi masa depan. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berusaha mengenali dan memahami sejarah tempat kita sendiri. Seterusnya, buku ini mengajar kita tentang nilai perpaduan dan semangat bermasyarakat melalui amalan gotong royong. Kerjasama dalam kalangan penduduk Kampung Kandang jelas menunjukkan bahawa kekuatan sesebuah komuniti terletak pada kesepakatan dan saling membantu antara satu sama lain. Nilai ini sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian agar keharmonian dapat dikekalkan. Selain itu, kita juga dapat mempelajari kepentingan mencontohi kepimpinan yang baik. Peranan Bendahara Seri Maharaja dalam sejarah menunjukkan bahawa seorang pemimpin yang berwibawa mampu membawa kemajuan dan kestabilan kepada masyarakat. Sifat kepimpinan seperti amanah, bijaksana dan bertanggungjawab perlu dipupuk dalam diri setiap individu, khususnya bagi generasi muda yang bakal memimpin negara pada masa hadapan. Selain itu, saya amat tertarik dengan penekanan terhadap warisan Bendahara Seri Maharaja yang menjadi simbol kebesaran dan kegemilangan sejarah Melayu. Buku ini juga berjaya menghubungkan sejarah lampau dengan kehidupan masa kini, sekaligus menjadikan pembaca lebih menghargai peranan tokoh-tokoh terdahulu dalam membina tamadun. Ia juga menjadi bukti bahawa sejarah bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk dijadikan panduan dalam membentuk masa depan yang lebih gemilang. Hadirin yang dihormati, buku ini juga sangat sesuai dijadikan bahan rujukan dalam pendidikan, khususnya bagi generasi muda. Dalam era globalisasi yang serba moden ini, kita tidak boleh melupakan akar umbi kita. Buku ini mengingatkan kita bahawa warisan adalah identiti dan identiti adalah kekuatan bangsa yang harus dipelihara. Pohon senar di tepi perigi, tempat berteduh si anak desa. Sejarah lama jangan dilupai, jadi pendoman sepanjang masa. Burung berpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Warisan kandang terus dihargai agar kekal hingga ke mati. Sebagai penutup bicara, saya ingin menegaskan bahawa
Kampung kita, Mukim Kandang Melaka, Nadi Warisan Bendahara Seri Maharaja merupakan sebuah karya yang wajar dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Marilah kita bersama-sama menghargai dan memelihara sejarah agar tidak luput di telan zaman. Sekian, terima kasih.